Ya Allah kan. Ni apa ni? Ya Allah ya Tuhanku. Bapak orang. Oi, sebelah sana pun ada. La ilaha illallah. Lagi mana tu? Orang sekarang nak tunjukkan Abang Imran kita, geng. Dah sold. 14,000, geng. Sekali sold. Okay, ini pula tiba-tiba dia orang ni mandi pula depan gudang Bos Ijan. Siap ada air pancut. So, alhamdulillah riadah dengan tim Bos Ijan tanpa disengajakan. Sambil makan pisang goreng. Sambil kita relax. Okay, lepas ni sebenarnya Bos Ijan nak buat apa? Bos Ijan nak buat pertandingan berenang. Hadiah dia RM1,000. Cuba korang komen macam mana nak agihkan. Maksudnya nak bagi 1,000 kepada seorang pemenang. Dia orang tak tahu ni. Ni korang je yang tahu dulu. Dia orang tak tahu. Bos Ijan saja je. Dia orang mandi, rasa macam seronok tengok dia orang suka, mari kita buat double suka untuk dia orang. So Bos Ijan spend RM1,000 dulu untuk kita tengok pemenang berenang yang power dekat sini. Tak kisahlah cara apa pun dia orang nak. Yang penting dia orang daripada hujung sana ke hujung sini sampai dulu. Berlari ke, berdiri ke, terbang ke, suka hati. Hai Bos Ijan buat. Oh yeah. Dah ready untuk tim Bos Ijan. Macam itulah kadang-kadang untuk tim-tim ni buat seronok. Nanti Bos Ijan update. Kita tengok agak korang antara geng-geng ni sikit. Nanti tunggu turun sekejap lagi. Ramai lagi turun dengan orang Kedah semua. Siapa pemenang berenang paling laju dekat gudang Bos Ijan, okey? Rezeki Allah, Cik-Cik. Hai pancut dah tunggu Cik-Cik.